Okay guys, kes hikmat khas Pulau Mandu. Dua kereta dah bersama Jeffrey kita. 500 meter lagi nak sampai di lokasi. Mari kita sama-sama tengok Gorgon. Kita nak tangkap Gorgon ni, kita tengok dulu. Sikit lagi nak sampai dah rumah baby kita. Mesti Jepa mari dah tu. Jepa pun siapa. Bagus lah, ni baru betul. Kita saksikan dia tangkap Gorgon. Dia dah tangkap dah Gorgon. Bocor aku ni. Jangan tahu dia yang belah tu. Okay kan? Hari ni Jepam dah tangkap Gorgon. Terima kasih kepada Jabatan Pertahanan Awam. Okay guys, hari ni kita akan pergi kepada kes hikmat khas Pulau dipandu BBK 2 Khairul Anwar. Cik Noah, peace dulu. Cik Noah, peace dulu. Dah bersama Cik Jeffrey kita sebagai datuk di belakang. Jack, sepatah dua kata Jack. Mantap. Sakit. Nanti sampai lagi baru kita akan rekod dia. Stay tune. Bye bye. Masuk sini kan? Ya, bye dah. Kikih. Buka weh. Bye bye. Bye bye. Betul ke Noah? Okay guys, kita lebih kurang dalam 500 meter lagi nak sampai di lokasi kecemasan. Mari kita sama-sama tengok macam mana Gorgon. Kita nak tangkap Gorgon ni, kita tengok dulu macam mana keadaan Gorgon. Sampai dah rumah baby kita. Nampak. Ni kena depan ni dia ya, kanan. Ya. Nampak dah. Bos. Okay, kita tak dulu. Okay, thank you. Ni kau nak piuk sini lalu ya. Nombor berapa rumah ayat ingat lama tak hari. Alamak 10. Ya, sini kena. 10 sebelah kan? Tak tekol dia. Siapa dah ni lagi kamu baby? Baby yang senang. Hello, tekol je. Saya dah sampai ni. Rumah nombor berapa Nombor 6. Masuk kat terus kiri kan? Dah lepas ada kat dalam rumah tu? Oh, belakang. Okey, tak apa. Kita reverse je sekejap. Aduh. Dia call banyak ke? Call banyak. Tak apa kena.
bagi dia lah. Kita pergi tengok lah, kita pantau. Depa pun apa? Bagus lah, ni baru betul. Tak sepi lah, tengok juga kita dah sampai. Kita tengok aja. Okay guys, kita saksikan tengok macam mana dia tangkap gorgon. Okay, dia nak buka ni. Hilang dah. Sawo. Tu? Ya. Ni. Dia dah tangkap dah gorgon. Hah? Kau gambar? Ya. Oh, sebab dia datang hari. Gambar. Apa? Gambar ya. Ambil gambar je. Ular tak nak. Nak digambar kan. Ini nak pegang. Bocor aku ni. Tak tahu dia gambar tu. Tapi dia nampak dia nampak tempat. Ni? Ni? Okey. Okey, ha. Ulai risal ni. Okay kan? Hari ni Jepam dah tangkap gorgon. Alhamdulillah. Kita balik dah lah. Terima kasih kepada Jabatan Pertahanan Awam kerana telah tangkap gorgon. Bye-bye.